Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ikuti terus channel ini untuk perkembangan PRK Air Kuning. Saat demi saat, jam demi jam, minit demi minit, kita kongsikan keputusan PRK Air Kuning. Walaupun sudah dijangka kemenangan dimiliki oleh Barisan Nasional Pakatan Harapan, tetapi menjadi tanda tanya ialah sejauh mana Perikatan Nasional dapat mengimbangi kekuatan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Pada pukul 6.50 petang ini, pengundian untuk PRK Air Kuning, DUN Air Kuning telah pun ditutup. Saingan menyaksikan pertembungan tiga penjuru antara Yusri Bakir dari Barisan Nasional dan Bawani daripada PSM serta Abdul Malik daripada Perikatan Nasional. Barisan Nasional mendahului selepas beberapa peti undi selesai pengiraan. Berdasarkan jumlah yang dipaparkan di Pusat Operasi Barisan Nasional, gabungan itu memperoleh 557 undi setakat ini, berbanding 149 untuk Perikatan Nasional dan 27 untuk PSM. Ini memberikan Barisan Nasional majoriti 408 undi. Barisan Nasional telah berjaya memenangi sebahagian besar undi pos dan undi awal, serta daerah mengundi kampung raya. Keputusan 62 saluran pengundian lagi masih belum selesai. Aliran keluar mengundi di bawah sasaran SPR. Peratusan keluar mengundi bagi PRK Air Kuning sehingga pukul 4 petang menunjukkan arah aliran ke arah kira-kira 58% berdasarkan anggaran Malaysia kini. Ini jauh di bawah sasaran Suruhanjaya Pilihan Raya sebanyak 70% dan peratusan keluar mengundi 74.85% semasa Pilihan Raya Umum 2022. Bagaimanapun sudah menjadi pola biasa untuk PRK mempunyai peratusan keluar mengundi lebih kecil berbanding pengundian semasa pilihan raya umum. Menurut SPR, peratusan keluar mengundi setakat jam 4 petang tadi, iaitu sejam sebelum pilihan raya ditutup, ialah 54,01%. Ini adalah daripada 31.897 orang yang mendaftar untuk mengundi di kawasan itu. Saudara, jika benar peratusan ini berkekalan atau hanya menjadi sekitar 60% sahaja yang keluar mengundi, bolehlah dijangkakan peratusan yang keluar mengundi ini bersamaan dengan 20.000 undi sahaja. Jadi, setakat ini pada pukul 7 malam, Barisan Nasional mendahului dengan kiraan undi yang sangat signifikan luar biasa. Beberapa peti undi telah pun selesai pengiraan. Pada itu, Barisan Nasional dalam paparan di Pusat Operasi Barisan Nasional, gabungan itu memperoleh 557 undi setakat ini, berbanding Perikatan Nasional hanya 149 undi dan 27 untuk PSM. Ini memberi gambaran Barisan Nasional bakal mendapat majoriti yang sangat besar dalam pilihan raya kali ini, dan setakat ini majoriti Barisan Nasional ialah sebanyak 408 undi. Barisan Nasional juga telah berjaya memenangi sebahagian besar undi pos dan undi awal serta daerah mengundi kampung raya. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai penganalisis dan ramai peninjau pilihan raya menyatakan bahawa Perikatan Nasional tiada harapan untuk menang di PRK Air Kuning. Ini jawapan Muhyiddin selepas ramai yang menjangkakan Perikatan Nasional akan kalah dalam pilihan raya ini. Yang lebih menyedihkan lagi ialah ramai penganalisis politik menyatakan bahawa mereka sedar bahawa Parti Bersatu tidak bersungguh-sungguh di dalam kempen pilihan raya. Saya pun tak tahu apa maksud mereka
Parti Bersatu kurang bersungguh-sungguh dalam kempen pilihan raya. Mungkin mereka tidak memberikan kekuatan yang sebenar. Oleh sebab itulah Muhyiddin pula memberi jawapan. PRK Air Kuning, peluang Perikatan Nasional cerah jika ramai Melayu keluar mengundi. Hari ini kita diberitahu setakat jam 12.30 hari tadi, baru sekitar 34,06% keluar mengundi setakat jam 12.30 hari. Ini satu berita yang agak menggusarkan ramai orang. Setengah hari baru 36,06% yang keluar mengundi. Entahlah kenapa sedikit yang keluar mengundi. Mungkinkah ramai yang tak keluar mengundi kerana sudah muak dengan pilihan raya, ataukah sudah muak dengan permainan politik? Apa pula pendapat kamu semua? Dan jadi persoalan juga ialah siapakah yang sentimennya tidak mau mengundi itu. Peluang Perikatan Nasional PN merampas kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning cerah jika peratusan keluar mengundi terutama dalam kalangan Melayu tinggi, kata Muhyiddin. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, jika itu berlaku, tidak mustahil kerusi Dewan Undangan Negeri Air Kuning menjadi milik Perikatan Nasional. Seperti saya sebutkan dalam video sebelum ini, peratusan keluar mengundi ramai mencerahkan harapan Perikatan Nasional, kata Muhyiddin. Ini kerana saya katakan tanggungjawab harus ditunaikan setiap pengundi tanpa mengambil kira kaum. Dalam PRK ini ada kalangan pengundi Melayu lebih 50%. Jadi marginal kerusi seperti ini kalau peratusan meningkat membabitkan pengundi Melayu, kita ada harapan untuk menang, kata Muhyiddin. Beliau berkata demikian ketika Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Parlimen Pagoh di sini hari ini. Hadir sama Setiausaha Agung PN Datuk Seri Azmin Ali, Pengerusi Perikatan Nasional Johor Datuk Dr. Syahrudin Jamal, serta kepimpinan tertinggi gabungan itu. Muhyiddin berkata, sepanjang kempen berlangsung, Perikatan Nasional sudah memberikan penerangan berkaitan isu semasa, antaranya kos sara hidup disebabkan kenaikan harga barang, serta kelemahan pentadbiran kerajaan pusat dan kerajaan negeri Perak. Katanya pengundi Air Kuning perlu menunjukkan bantahan dengan tidak mengundi lagi Barisan Nasional, kerana parti itu bukan seperti dahulu. Itulah yang disebutkan oleh Muhyiddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.